ada gelombang baru di mana kehilangan kerja berlaku, dan sekarang ini ianya terjadi kepada sebuah syarikat tayar yang beroperasi di Kedah yang akan melibatkan seramai 950 orang. Dan kita harus ingat ya, gelombang kehilangan kerja ini berlaku beberapa hari selepas Intel melepaskan pekerja mereka di Amerika Syarikat yang melibatkan 20,000 orang. Tetapi, kenapa ini berlaku? Kenapa semua ini berlaku? Antara sebabnya adalah policies yang dilaksanakan oleh ekonomi-ekonomi yang terbesar di dunia yang melibatkan Amerika Syarikat dan negara China. Dan apabila Amerika Syarikat naikkan tarif, apa yang berlaku adalah harga barang-barang akan jadi lebih mahal, dan apabila ini berlaku, kuasa membeli akan merudum, dan apabila itu berlaku, kita boleh lihat keuntungan untuk kilang-kilang merudum. Dan apabila keuntungan untuk kilang-kilang merudum, apa yang mereka terpaksa buat adalah untuk mengurangkan kos, dan antara cara mereka mengurangkan kos adalah untuk melepaskan staff-staff. Antara solusi yang kita boleh ambil adalah untuk jaga diri kita sendiri, dan antara caranya adalah untuk mengadakan atau untuk mewujudkan dana kecemasan. Dan jika kamu tertanya-tanya bagaimana nak start, saya telah tulis buku di mana saya menunjuk the step by step bagaimana untuk start menabung dan melabur dari kosong. Dan untuk mendapatkan buku ini, sila klik di beg kuning kat bawah.